Ni kita ada Borak. Borak Sejid. Borak Sejid ni kita nak bersembang lah tentang hal ehwal agama, hal ehwal masjid. Kebetulan saya pun baru pulang daripada Tanah Suci ni kan. Baru selesai buat ibadah umrah. Kita nak sembang-sembang sikit lah tentang umrah DIY. Okay, tapi Fah tak sembang seorang-seorang lah. Kita bersama dengan di talian iaitu Ustaz Amir Izzuddin bin Muhammad yang merupakan penceramah Batauliah Wilayah Persekutuan dan Selangor. Juga merupakan pengasas tanyalahustaz.com, laman yang menghimpunkan maklumat hukum Islam dan fatwa dikuasakan kepintaran buatan AI. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah sihat. Puan-puan sihat Saya kurang sihat Ustaz. Suara saya besar hari ni. Syafakillah. Amin insyaAllah. Baik Ustaz, saya pun memang baru pulang daripada umrah ni kan. Tapi saya pergi umrah ikut travel agency. Kita nak tanyalah dengan Ustaz kan, apa sebenarnya maksud umrah DIY ni? Mungkin ada juga kita punya sahabat yang tak tahu maksud umrah DIY dan apa hukum buat umrah DIY ni. Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. So soalan yang Puan Fah tanya tu ada beberapa soalan lah sebenarnya. So kalau kita boleh bahagikan, dia pertamanya lah apa hukum umrah, and then apa hukum umrah DIY. So mungkin pendengar akan keliru sikit. Okay. So saya nak terang sebab hukum umrah tu memang kita dah termaktub lah macam yang dalam Quran kan. Allah SWT sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umrah kerana Allah SWT. Jadi wa atim tu fi'il amar yang menunjuk kepada kewajipan. Jadi seumur hidup kena menunaikan umrah walaupun sekali lah. Okay, itu hukum umrah. Tapi untuk yang DIY pula, so DIY ni dia adalah cara kita memilih ataupun menguruskan ke arah melakukan umrah tu. Sama ada kita nak memilih travel ke, ataupun kita nak memilih DIY. Macam Puan Fah pilih travel, betul? Betul. Jadi dia adalah cas di bayaran dia, full board dan sebagainya, makanan, dia punya pengangkutannya semua dah cover. Tapi kalau DIY, kita kena ada perancangan, kena ada bayaran yang kita kena buat sendiri online, visa dan sebagainya. So secara ringkasnya hukum DIY ni, kalau kita sebut secara ringkas, dia depends sebenarnya. Dia adalah berdasarkan kepada keadaan individu tu. Dan kalau kita tengok wawancara para ulama tentang DIY ni, umrah DIY ni, biasanya mereka akan mencadang agar umrah ni, DIY ni ditunaikan selepas selesai menunaikan umrah yang telah dibimbing atau dibantu oleh mutawif. Supaya kita nampak big picture lah kan. Itu dia punya secara ringkas lah. So ada orang mungkin wajib bagi dia pergi dengan travel dulu, sebab kalau dia pergi umrah DIY, dia punya ibadat akan kucar kacir. Kalau dia ada masalah, dia tak tahu nak rujuk siapa, mungkin dia sesat. Kita pergi travel pun ada orang sesat, betul tak? Betul tak jumpa, dah bagi tahu dah checkpoint ni, tunggu kat checkpoint ni, sesat juga. Dan bayangkan macam Puan Fah, alhamdulillah balik Malaysia baru sakit. Ada orang kat sana sakit. Betul Ustaz. Dan kalau dia sakit, kalau dia sakit dalam bilik, siapa yang boleh masuk? Mutawif kalau lelaki, kalau pesakit dia jemaah wanita, mana boleh masuk bilik? Jadi kita tak tahu, komunikasi terputus. Jadi ni antara dia punya big picture yang kita kena fikir-fikirkan lah kan. Dan satu yang saya nak sebutkan kat sini juga adalah tentang nasihat Imam Nawawi. So Imam Nawawi ni disebut dalam Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah ni, dalam dia punya kitab adalah Al-Idah ni, dalam adab yang ke-10 Imam Nawawi sebut bagi orang yang nak menunaikan ibadah haji ni, menjadi kewajipan ke atas diri dia untuk belajar cara-cara pelaksanaan buat haji dan umrah. So kalau dia pergi sana, Imam Nawawi kata dalam dia punya perenggan seterusnya, dia kata boleh jadi kita yang pergi sana, orang ramai yang pergi sana ni bertaklid ataupun ikut secara membuta tuli sebahagian penduduk awam di Mekah dengan sangkaan mereka tu amat mahir dalam manasik umrah. Jadi kita kadang-kadang kan, kita pergi sana, kita mungkin tak pernah hadir daurah atau kursus umrah.
And then kita ikut sebab kita tengok orang sana dia solat kat sini ataupun dia buat satu benda, kita ikut dia. Kita sangka dia ni mahir dalam bidang manasik tu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi Jadi Imam Nawawi dah nasihatkan kita daripada dulu lagi lah pasal benda ni. Okey, baik. Terima kasih Ustaz untuk penerangan tersebut. Lepas ni kita nak sembang lebih lagi. Mungkin Ustaz ada nasihat ataupun pengalaman Ustaz sendiri. Ustaz pernah ke buat kerja-kerja mutawif ni atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah saya berpengalaman lah dalam pengurusan umrah ni 10 tahun lah. Baik, kita nak sembang lebih lagi lepas ni. Boleh ya Ustaz? Ya, boleh, insyaAllah. Destinasi nasyid anda, Zayan. Okey, dan sekarang ni kita masih dalam segmen Borak Sejid. Kita bersama dengan Ustaz Amir Izzuddin bin Muhammad, penceramah bertauliah wilayah Persekutuan dan Selangor. Juga beliau merupakan pengasas tanyalahustaz.com, laman yang menghimpunkan maklumat hukum Islam dan fatwa dikuasakan oleh kepintaran buatan AI. Kita bersembang hari ini tentang hukum buat umrah DIY. Ustaz pun dah sembang panjang lebar dah, hukum buat umrah. Lepas tu Ustaz ada bagi tahulah sebolehnya kalau kita nak memulakan umrah kita ni ikutlah travel, lebih terpandu. Tapi Ustaz, saya nak tanya dengan Ustaz sebenarnya, ada juga yang memilih untuk memulakan ibadah umrah ni, makna kata dia tak pernah buat umrah, dan bila dia pertama kali buat umrah tu dia nak buat umrah DIY. Macam mana tu Ustaz? Boleh bagi pandangan Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. So saya bagi by case study lah. Pernah dulu rakyat Malaysia, dia pernah buat umrah DIY. First time dia pergi buat umrah. Dan dia post dalam social media. And then orang bacalah, seronok baca dia punya pengalaman, dia punya travelog sampai akhir. Tapi cuma di akhir tu dia bagi tahu dia tak sempat buat tawaf wada ataupun dia tak sedar, dia terus naik flight untuk takut kena tinggal penerbangan dia lah. So jadi bila kita baca travelog tu kan, orang macam mula best, and then ujung-ujung macam plot twist. Jadi orang mula kecam dia lah. Jadi dekat sini kita nampak satu benda yang kita boleh belajar lah, macam yang tadi soalan Puan Fah tadi, iaitu kalau orang tu nak first time pergi DIY, adakah boleh dia nak pergi kan? So basically boleh tak boleh is depend. Kalau dia tahu dan dia boleh faham bahasa Arab, which is banyak isu yang kita sebut layer masalah yang ada kat situ yang dia boleh selesaikan secara kendiri, independence, dia boleh go for that lah. Tapi kebanyakan wawancara, kalau kita tanya pandangan-pandangan, biasanya mereka akan sebut untuk pergi dulu dengan travel atau pengurusan yang ada, yang berdaftar, and then baru pergi secara sendiri. Okey. Kita nak teruskan nasihatlah daripada Ustaz kan, tentang umrah DIY ni. Dan Ustaz mungkin boleh kongsikan beberapa pengalaman Ustaz sebagai mutawif. Katanya 10 tahun tu bukan kejap, lama ya. Silakan Ustaz. Okay, so pada yang baru dengar lah kita punya segmen ni, macam saya beritahu lah, umrah DIY ni hukum dia depends, dia berbeza-beza ikut orang kan. Dan kenapa dia berbeza-beza, so dia ada isu-isu dia yang melingkari dia. Antaranya saya bagi tahu kenapa umrah DIY ni agak sukar kalau first time. So pertamanya kena tahu bahasa Arab. So pengalaman saya bila jadi mutawif ni, kadang-kadang jemaah ni lebih power bahasa Arab daripada mutawif. Jadi ini menjadi nilai tambah lah kepada mutawif kan, pembantu lah, boleh tolong kan. Tapi kalau mutawif sendiri tak pandai bahasa Arab, dia akan jadi masalah. Lagi-lagi kalau dia nak urus dengan driver bus kan, dengan orang yang berada di hospital kan, kat klinik. Jadi kalau orang sakit, kita tak tahu nak cakap macam mana kan. And then yang kedua adalah sakit. So pernah sekali saya urus orang yang sakit. So dekat di sekitar Madinah atau Mekah ni adalah beberapa hospital lah. Ada beberapa klinik. Kadang-kadang bawah hotel pun ada klinik. Cuma satu yang menjadi yang pengalaman paling saya tak boleh lupa adalah kematian. Jadi bayangkan kalau ahli keluarga kita meninggal dunia kat sana, bagaimana kita nak urus? Betul juga Jadi waktu tu saya memang zero pasal urusan kematian ni, tapi alhamdulillah saya dapat ikut sampai ke dalam tempat mereka solat jenazah tu. Saya solat tu, saya boleh nampak jenazah depan saya. Allah. Kan biasa habis solat fardu dia ada solat jenazah kan.
Jadi dia bawa jenazah tu dalam satu laluan yang khas. Betul. Jadi kita ni boleh masuk sebab kita ni macam wakil yang mengurus jenazah tu lah. Dan ada mutawif pada masa tu ikut sampai ke kubur lah. Itu lebih ekstra lah. Betul lah. Masya Allah. And then yang ketiga adalah bila kita buat salah kat sana, contohnya melanggar 13 pantang larang, dam, yang mengenakan kita kena dam tu, kita nak bayar dam kat siapa? Betul juga Contoh kalau dia kalau dia potong kuku dalam keadaan dia berihram, dia potong kuku dan sebagainya, dam dia tak sebesar macam dia punya bulu tertanggal. Sebab kalau bulu dia tertanggal lebih daripada 3, dia akan kena dam kambing kan. So nak bayar dam kambing tu kat siapa? Itu juga kena fikirkan kalau kita buat umrah DIY. Yes. Rupa-rupanya banyak faktor yang kena ambil kira lah terutamanya saya boleh bagi tahulah secara kesimpulannya, bahasa Arab tu kena power. Kalau tak power susah sikit lah untuk survive buat umrah DIY ni. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk penerangan tersebut. Mungkin boleh buka mata dan minda kepada semua pendengar. Kok-kok lah ada juga yang berhajat buat umrah DIY ni. Sebab kadang-kadang mereka kata murah, lagi senang, boleh survive sendiri. Tapi perlu juga fikirkan risiko-risiko yang lain. Antaranya dam. Puan, satu lagi. Silakan Ustaz. Kalau saya terlupa. So kita punya bekas mufti wilayah kita, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dia sendiri ada melancarkan buku umrah DIY. Yes. So saya rasa elok lah kalau pendengar yang nak buat umrah DIY ni boleh beli buku dia. Tak mahal pun. So boleh beli dan moga dapat buat umrah dengan mabrur lah. Amin ya Rabb. InsyaAllah. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian pada petang ni. Saya pun rasa, Ustaz, jujur saya cakap, saya rasa macam tak nak balik. Nak duduk je kat sana kan. Tapi apakan daya, kita ada tugasan, ada tanggungjawab kat sini, kenalah balik kan. Nak tak nak memang kena balik lah. Okey. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi Ustaz untuk perkongsian ilmu yang diberikan, kelapangan waktu. Okey, ada rezeki, ada masanya nanti kita akan sembang-sembang lagi Ustaz. InsyaAllah. Okey, bye-bye Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Borak Sejid. Banyak lagi lagu-lagu